Semalam telah pun diadakan draw untuk FA Cup quarter final untuk season ni. Dan korang boleh tengok dekat sini, siapa yang dapat lawan susah, siapa yang dapat lawan mudah. Jadi jom sembang sikit pasal FA Cup quarter final ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So untuk quarter final kali ni, Chelsea dapat lawan paling mudah iaitu kelab Port Vale. Port Vale ni bukannya kelab championship tau. Kelab bawah lagi, division ketiga, iaitu Football League One. Dan diorang ni sebenarnya, season sebelum tu adalah daripada division keempat. So diorang baru je naik. And dekat division ketiga ni sekarang, diorang dekat tempat last, nombor 24 weh. Kalau Chelsea kalah dengan Port Vale ni, memang sangat-sangat memalukan. Bukan setakat kalah, kalau struggle pun lawan dengan Port Vale, aku tak tahulah mana nak letak muka. So Chelsea aku rasa akan mudah ke semi-final. Satu lagi tim yang dapat lawan yang agak mudah adalah Arsenal, yang mana diorang akan jumpa dengan Southampton. Southampton yang sebelum ni main EPL tu kan. Southampton sekarang berada dekat championship di tangga ke-8. Tak adalah sesusah, tak adalah semudah Chelsea punya lawan, tapi still lah ini kelab championship sahaja. Ini pula poster daripada kelab Liverpool. Yes. Untuk quarter final ni yang paling menarik adalah Liverpool akan berjumpa dengan Manchester City. Perlawanan akan diadakan pada 3 dan juga 6 April tahun ni. So aku rasa aku agak kesian jugalah dengan Man City ni. Sebab apa? Man City ni draw semua susah. Dekat UCL lawan Real Madrid. Kalau kalau Real Madrid adalah dalam FA Cup ni, silap-silap jumpa juga Real Madrid tu. Okay, so quarter final Man City jumpa Liverpool. Kenapa diorang pakai gambar Marmoush? Sebab Marmoush perform lah dekat game round sebelum ni kan. Jadi korang rasa siapa yang akan menang? Man City ke Liverpool? Komen dekat bawah. Dan update daripada kelab yang seterusnya. Orang tengah sibuk main bola, main Piala FA, main UCL. Yang ini update pasal potong rambut Mungkin dia nak menganjing kot fan The United fan tu kan. Okay. So MU tak lawan siapa-siapa. MU kalah dengan Brighton dulu. Jadi MU fokus EPL je lah season ni. Aku pun tak tahu bila next game MU. 2 minggu lagi kot. Okay. 2 minggu lagi. Lepas 2 minggu tu, tak silap aku, lagi 2 minggu. Jadi MU agak kurang lah game. Jadi inilah dia quarter final draw. Korang boleh bagi prediction siapa yang akan pergi ke semi final. Oh, by the way, antara West Ham dan juga Brentford ni, West Ham menang So West Ham yang akan berjumpa dengan Leeds. Jadi prediction aku, Arsenal akan pergi semi, Chelsea akan pergi semi, dan mungkin Liverpool kot. Liverpool akan pergi semi. And aku rasa Leeds, aku rasa West Ham akan pergi semi. Itu saja guys. Macam biasa, yang nak support Wibro, tekan butang follow.